Korang dah ada jalan cerita tau. Apa yang korang nak ubah sangat? Guys, saya baru saja tonton filem How to Train Your Dragon. Kali ni versi live action dan sangat-sangat lega tengok cerita ni tau. Tak apa cakap banyak, saya terus bagilah rating. Filem ni deserve 10/10 bintang Infinity Stars penuh. Saya sangat-sangat suka filem ni. Tak silap saya, ini adalah filem pertama keluaran DreamWorks dan dorang betul-betul berjaya deliver karakternya, ceritanya, naganya. Okey, kita cerita satu-satulah plot dia. Filem ni diarahkan oleh orang yang sama buat animasi tu, Dean DeBlois, dan jalan cerita dia sebiji macam animasi. Ini yang saya nak bagi kecaman dekat Disney lah. Disney, kau dah buat berlambak filem live action adaptation korang tau. Awal-awal dulu okey tau. Maleficent, Beauty and the Beast, Aladdin, okey. Kemudian semuanya went downhill dengan keluarnya Little Mermaid, Lion King. Kemudian yang baru-baru ni, yang paling jahanam sekali pernah korang keluarkan, Snow Brown. Korang dah ada jalan cerita tau. Apa yang korang nak ubah sangat? DreamWorks bijak, okey? Dia tak ubah satu pun. Adalah dia tweak sikit, dia tambah sikit. Kalau tengok cerita ni dan kemudian korang tengok animation, korang akan perasan ada sedikit yang dia buang, tapi very little dan korang susah nak notice benda tu tak ada. Disney, korang tolong tengok. Yang kedua, pelakon dalam filem ni. Gerard Butler kembali sebagai Stoic is the best decision yang pernah korang buat lah DreamWorks. Dia bukan setakat boleh buat suara Stoic dalam animasi tu, tapi live action pula, from his gesture, from the body, the language, the facial, he is really Stoic tau. Tak ada orang dah yang boleh jadi dia selain dia. Kemudian dua watak utama ni lah yang awal-awalnya dapat banyak gila backlash. Yang pertama, Mason Thames sebagai Hiccup. His portrayal as Hiccup sama bagus dengan Jay Baruchel sebagai Hiccup juga. Kita boleh nampak dia punya awkward dia punya bengak dia punya penakut. Nampak sangat-sangat dia sebagai Hiccup. Dan yang kedua ni lah, Nico Parker sebagai Astrid. Astrid dalam animasi putih, rambut putih, tapi Astrid dalam live action rambut hitam, kulit sawo matang. Awal-awal pun saya macam, takkan tak ada orang putih Tapi bila dah tengok, she's cute. Dia boleh bawa watak Astrid, seorang yang fierce a fierce warrior lady. Lepas tu pelakon yang lain tu pun semua memang sebiji lah. Snout Loud, Fish Lake, Rough Nut, Tough Nut. Dan benda ketiga saya nak puji pasal filem ni adalah CGI. Damn, cantik gila. Dia macam kita tengok Jurassic Park tau. Toothless dalam animasi dia comel. Dalam ni pun walaupun kita nampak bersisik-sisik tu kan, tapi tetap cute. Bila dorang close up naga tu, susah saya nak cakap yang tu CGI. Dan bukan setakat Toothless, semua naga, termasuklah si Ragdash kan, tak silap saya, yang besar gedabak tu, bapak cantik. Susah lah saya memang dah tak ada salah dalam filem. Yang salah adalah engkau yang tak reti nak buat live action adaptation. Ini cara dia. Akhirnya kita ada satu live action adaptation yang tak merosakkan animasi dia. Tak adanya LGBT, tak ada equality, tak adanya woman empowerment. This film adalah pure joy. Lagu lupa nak cakap. Dah lama saya tak rasa magic dalam filem. Filem ni deliver. Shot dia cantik. Wide shot, close up shot, establishing shot. Memang filem ni masterpiece untuk live action adaptation. Potong semua Disney. Inilah cara dia. So, adakah berbaloi tengok filem ni? Yes. Sangat-sangat seronok. Lagi-lagi kalau korang tengok dekat IMAX. So, filem ni baru je keluar. Korang boleh tengok di program yang berdekatan dengan korang. So, kalau korang dah tengok, apa pendapat korang? Cuba korang komen ke bawah. Dan apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.